Macam mana? Macam mana Ais? Pantai Remis. Termin. Nak buat apa dia? Nak buat apa? Buat mancing. Oh, nak mancing. Okay, nak mancing Pantai Remis. Ni first time sampai Pantai Remis ni. Bagi. Balik 5 je cukup. 5 apa balik? Cukup. Jadi kota punya. Okay, kita Kau Amin nak duduk? pergi kedai barang-barang nelayan. Dah lah, kami nak pergi buka sikit. Ada kerja sikit nak buka tu. Lepas tu kami sambil-sambil mancing lah. Tu lah tengok tu. Kita lepas tak ada terowongan tu dah. Dia kat sana tadi. Lepas situ tepi-tepi jalan ni lah banyak jual umpan lah. Ikan, udang, sotong semua tak ada masalah lah. Siapa yang nak main Pantai Remis ni, dia tadi saya tanya daripada pukul berapa pagi Ish? 6 kan? Ish, mana Ish? Ais keluar. Ish dah keluar dah. Kau apa tadi dia kata buka kedai? 6 ke 8? 8 pagi. 8 pagi ni tu lah. 8 pagi ke 6 pagi saya tak pasti. Tapi sampai pukul 6 petang jadi masa tu lama lah. Boleh lah nak beli umpan ke apa, tak ada masalah. Datang je cari je Pantai Remis. Lepas tu beli umpan kat sini je. Umpan yang mati lah. Yang hidup saya tak jumpa lagi kedai. Kalau ada rasa tak beli dia kot. Kalau nak beli pun kita, kalau kita tengok lah macam mana. Kalau nak beli umpan hidup kita beli. Kita tak nak beli pun okey dah, umpan dah banyak lah. Sotong, udang semua ada, siput pada. Okay, ikan pada tadi ambil ikan sikit. Ikan fresh lah. Harga-harga ikan ni pun murah. Jadi kalau nak beli untuk balik makan pun cantik lah. Ok, sekarang kita pergi dulu. Kita cari barang yang kita nak beli tu. Lepas tu kita carilah pot mana yang rasa boleh mancing, kita mancing. Ok, itu je. Ok lah, habis? Okay. Kalau tak ada, kita balik. Kita bawa ni. Semua kita bawa. Semua angkut ni. Ni nak bagi Acap, dia. Kausar, mancing. Makan dulu. Beli kot. Balik. Beli lagi. Tambah. Ni beli apa? Okey, jumpa lagi di lokasi. Delay lah. Ada monyet tadi. Okey, kita masuk ke jalan yang apa, tak ada tar lah. Jalan tu tengok jalan. Okey, tadi kita singgah beli udang kan dekat tepi-tepi jalan tu. Lepas tu kita singgah dekat kedai jual buat jambu batu. Dia jambu potong tu kan. Saya tanya pot untuk mancing. Dia cakap dekat selekor belah kiri. Kat situ ada tulis apa, Sungai Batu Kampung Sungai Batu dekat selekor tu. Kita ambil kiri. Nanti tanyalah orang dekat situ. Okey, pot mana pot mancing kan. Dia cakap dekat apa, Tanjung Batu ke apa kan. Masuk kiri, lepas tu terus. Ni dah jalan dia. Okey. Kita tengok, kita jumpa tak pot tu. Kalau tak pernah datang kan, tak pernah main. Jadi kita tanya-tanya orang tempatan. Tengok, ni jalan agak raya juga. Okey. Tu nampak ada macam sungai muara tu. Nampak bot-bot kan. Mungkin betul lah kot ni. Tapi pernah juga tengok dalam YouTube kan. Dalam YouTube apa nama, apa Aish? Apa? Yang duk mancing dekat tu, rock band tu. Yang buat IB tu. Ni buat B. Yang dia mancing ikan gurut. Ikan jenahak mancing tu. Solo lah. Manharo Manharo. Tengok geng-geng Manharo apa, pernah lah dekat pot lancar tu kan. Mungkin pot ni lah kot. Tapi kalau pot lain pun tak tahulah, kita tengok lah ni. Adakah pot yang sama atau pot lain. First time ni masuk ni. Dah redah, kasih redah. Nampak lah laut tu. Okay, dia tulis kat situ Kuari Asas Hasrat Kuari Asas Hasrat. Itu punya kubur. Itu kubur. Situ kita nampak ada kereta lalu. Kubur kat bawah tu kubur. Mungkin betul kot lah Ina. Kejap kubur tu. Mungkin jalan kebenaran ni. Bergoyang-goyang. Goyang-goyang Kubur kat Goyang-goyang
balak ni. Masa? Bagus Masa? 10 minit. Mana Okey. minit je. Okey, kita dah jumpa laut-laut kiri kanan kan. Belah kiri ada laut gitu. Kan adik kan? Laut. Kita Okey. boleh cakap. Jauh juga jalan masuk ni. Kita boleh cakap. Ni boleh Tadi saya cakap. tanya pun dia berkata naik motor dalam 10 minit kan. Korang lah. Jadi saya tengok kat sini. Kita boleh try kat situ kah lokasi dia, mungkin kat situ. Tak nampak lah. Tapi saya baca dia tulis Desa Sungai Baru Pantai Remis. Kat situ lah spot dia. Okay, nanti kita tengok kat mana. Ni pot cakap. Pot cakap. Sampai apa? Sampai malam. Sampai malam. Oh, dapat. Dah sampai dah geng. Tak. Tu dah nampak lah laut tu. Dapat ikan busa gogot. Dah nampak laut. Berdiri kat tengah laut. Bendera. Nampak macam dia. Bendera pukat dah tu. Walau weh, ada apa tu? Ada apa ni? Ada bot lah. Boleh mancing ke ni? Boleh. Tu orang tu. Tu orang balik mancing ni. Ada ikan ke? Okey. Ada kobot. Wewu dah pasal wewu dengan kobot. Ni pok-pok mancing ni. Cantik ni. Itu ada orang duk tidur tu. Ada wewu. Ada bang? Ada mari. Okey. Asal nak ciri. Banyak orang mancing kat sini geng. Banyak. Penuh ni, penuh. Ajak banyak di muka di depan tu. Oh, meriah. Tapi kobot sikit tu. Ni kita masuk kat sana. Ada. Kita macam kat sana. Kita banyak kan. Tapi dia ada bendera tu yang kat tengah lah. Tu sana. Memang inilah. Ni pot tu nampak. Ini pot Manharo. Abang Manharo dengan geng-geng lain kan. Turun IB apa kat sini Dia pergi Pulau Talang. Kita langgar dah. Air pernah tengok? Tu pot tu nampak? Tu pot situ. Kita dah langgar. Kita pusing tengok. Topi, batu dan jeti. Tu inilah potnya ni. Menarik pun ni. Okay, dah sampai dah. Kami ambil pot jauh sikit. Tadi kapal kan, sebab cuaca panas, jadi kita pilih yang dekat-dekat pokok kan. Okay, pasang ni sikit. Canvas. Okay. Tu turun sikit, ada pot kita mancing. Situ. Tadi sangkut kan. Kat sini. Okay. Okay, macam cun je. Kita cuba tengok ada ikan apa kan. Kalau tak ada dalam sejam setengah tu, kita pindah pot lain. Okay, kita try dulu sini. Kena angin geng, kena angin. Kena angin Syah. Kas kat mana? Gas lah kat mana-mana. Depan sikit ke? Tengok. Depan tu. Okay, kita bawa umpan udang dulu. Okay, ni semua beli kat kedai tadi ya, tapi kita jalan ni. Minta ke apa ais tu, kita minta dia bagi. Tu udang. Lepas tu kita ada sotong, kurita, sotong macam-macam ni, ikan pun ada. Kau mana air dik ni kacapnya. Naik bu. Cepat. Satu lagi cepat. Mentakai. Adik tunggu. Adik dulu ke Pi? Acap dulu. Lepas acap. Acap adik. Epi. Okey, siap. Pi mancing. Tak payah mancing. Taruh sikit. Sekejap ayah taruh sikit. Tapi mungkin. Okey, Acap pegang mentakai tu. Pegang ni. Ni sini. Pegang sini. Okey, pegang situ. Lepas sikit. Okey, go. Cik adik pula. Okey, ni kita bubuh kat sini. Kat siwal ni. Lepas tu kita letak batu. Tengok macam tak ada harus pun. Batu kecil jadilah. Siap. Okey, adik pegang. Pegang. Adik karau sikit. Karau sikit. Lagi sikit lagi. Kau lagi. Ikan makan sekejap. Ada ikan? Dapat tak? Kena jaga lah.
Oh, dah ada ikan makan, geng. Karo lagi adik, karo lagi. Okey, baru letak je. Baru letak. Anak saya kata dah ada ikan makan dah tu. Jadi kita tengok macam mana, ikan apa dah. Macam best je tempat ni. Okey, jom. Let's go. Let's go. Pegang. Pegang batu. Pegang batu. Macam tu. Okey, go. Jalan. Jalan. Jom, let's go. Punya pun tak tahu kejap. Jaga. Jaga je. Ayah pegang. Takut ke? Ayah dukung. Tepi lah. Okey. Sini ikut Epi. Mai. Okey. Apa ayah dukung? Batu atas. Batu ni. Okey. Okay, my turn. Okey, adik pegang. Pegang. Okey, boleh. Ikan makan adik balas adik karau Cakap ayah tahu. Tahu tak? Adik kau sikit je. Okey, cakap ayah kata ikan. Boleh? Okey. Acak ada makan? Tak ada. Ikan makan Acap. Ada kan? Tunggu lagi. Balas. Ada. Tunggu timing yang sesuai. Dia makan balas Ikan banyak depan ni. Soalnya. Dekat-dekat ni kau laju sikit daripada batu banyak. Tak, saya tak dekat. Kena pandai ikan kecil. Tak punya umpan dikit-dikit mesti. Yang kapas tu. Epi, main umpan. Kau nampak umpan. Aku tengok tolong si kawasan ni. Siapa? Oh, ikan. Sarjan. Lepas balik yang tu. Kecil. Banyaknya pun. Okay, ada bunyi macam. Jaga, pegang dulu. Tak boleh. Balas. Ayah punya ada tak? Pegang. Tarik dulu. Ambil loceng. Tetap tepi. Pegang dia. Tengok, ada ikan, balas. Tak ada ikan, biar api. Tengah bagi cekang. Balas tengok roh ayah sama. Balas roh ayah. Ada loceng? Dah. Ada hammer mana? Sekejap, aku pergi cari. Apa Dapat ikan apa? Ikan apa? Wow. Cincaru. Samai dia tu. Alah, acap tak kumpau. First strike. Gila, acap lah hero. First strike. Caru, geng. Allah. Hebat lah acap dapat caru. Dah nak sejam dah baru dah dapat pegang. Bawa pergi naik atas. Ya, dapat caru. Yes, saya dapat. Ya, kita pelampung Di tali anyut jauh ni. Tak apa, biarlah. Air pergi lah, tapi dia pakai life jacket. Kita tengok. Ya, air first ride. Acap first ride. Ayah pergi tengok acap air sekejap. Ya, Ayah bagi tahu ayah acap dah selesai. Hebatlah acap dapat cincaru kat sini. Jom. Umpan sotong Sotong. Janggut sotong. Tu. Sotong ada lagi. Sotong ada lagi. Dek, dapat ikan. Sampai dia dapat ikan ke, Dik? Acap dapat. Dapat. Acap. Kau. Bawa ayah baling tu acap. Ada kan? Alah, acap lagi. Dapat lagi ya? Dapat. Acap lah. Alah, ikan apa? Terlepas. Ikan apa tadi, geng? Baling-baling dapat. Terlepas. Acap. Pegang dulu. Ada ke? Tadi kau. Tunggulah sat. Tadi pot. Tunggu dulu. Ada? Tunggu dia rasa dulu. Ada tak? Ada apa balas? Tunggu. Makan tadi. Baling-baling makan terus. Dekat tempat boleh? No.
Dapat ikan pau. Cencaru yang kedua. Acak lagi cencaru yang kedua. Lah, bonnet atas pegang. Bonnet atas. Sampai 5 minit pun aku dapat ikan. Itulah tak sampai 5 minit dapat lagi. Buat caru-caru tak apa caru pun jadi lah. Cari siakap. Tu makan banyak kali. Makan. Saya kena tukar bateri ni. Bateri nak habis ni. Dapat lagi. Terlepas. Caru lah tu. Banyak kali kan. Banyak kali. Mari baling. Tu je nak terbut. Okey, kita guna sotong benua. Sini panggil apa? Ngabang, mambang apa? Ngabang kot. Sotong benua ni. Saya semut sotong benua. Ada polis ada panggil sotong benua. Okey, tengok. Tadi kita baling kat atas duduk bawah sikit. Duduk sana, duduk. Kita duduk bawah. Tadi baling-baling terus makan. Baring-baring dia makan tok. Okey, kita pegang. Duduk bawah ke atas? Atas. Duduk atas. Pegang. Tu macam nak makan je. Ada kedua. Macam rasa dia, Tak rasa. Dia makan balas terus. Dia tengah banyak kot depan ni. Ayah nak try ni tengok. Jigging pula. Tak ada? Ada air off dulu lah. Ada. Ada tu kan? Dia cakap kedua. Ready. Dia keduk tadi kan? Kau cakap kau. Tak, dia keduk. Dia keduk kenapa tak balas tadi? Tu dia ada main tadi ni. Pacak sikit. Pacak. Gitu. Pegang. Senang rasa sikit. Ada? Nah, jaga timing. Duduk. Ada lagi lambatnya. Alah, ayah pergi dulu lah. Ada? Yang ni main pula. Dia panggil lah. Apa caru lah? Main jig ke? Tak. Atau main kumpan? Tak main jig lah? Saya mancing atas darat. Macam mana? Orang bagi? Orang bagi. Acak dapat ada kau caru banyak lah. Dapat ke? Loceng. Nak buat loceng kasi kita. Main apa? Dah lah, Terlepas. Mana? Macam nak. Kita main jig. Jek. Terus sikit. Okey, jatuh. Ada belon. 1, 2, 3 lah. Kita main 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu ada ikan duk kacau Lampung tu. Kita mengharapkan siakap lah. Okey, kita main jig 15 gram. 15 gram. Tadi ada kawanan apa? Ikan. Tu. Ada ikan monster duduk legan dia. Ada ikan tu kat situ tadi. Buat. Ni kawanan ikan apa caru ni. Depan ni. Ada ikan makan. Ada ikan makan. Kita pegang dulu. Kita pegang tengok. Ikan apa? Masih ada ke? Tu tengok tu. Ikan caru tu. Rombongan caru. Rombongan Cik Kiah ni. Tu rombongan Cik Kiah. Nampak? Boleh nampak ke? Tapi tak nampak apa ikan. Dalam ni dalam video ni boleh nampak ke? Macam mana yang nampak ikan caru? Tu. Saya tahulah. Ikan caru lah tu dengan kumpulan macam tu. Kita dapat ikan caru. Caru tu saya nak baling tengok. Betul tak dapat ya. Umpan habis kot. Tak dapat. Betul dekat dapat. Cepat adik. Laju sikit. Adik cepat laju. Nak ikut sangat. Ya, I tak ada lah. I tak ada. Boleh.
Rina, nak pergi mana? Boleh ke orang bagi ke? Tahu. Ada orang naik. Jangan duduk korang lah. Dua orang dah. Tu main bawah tu. Ha, pijak. Dapat ke bang? Baik. Tak ada air. Lama dah main? Lama? Baru? Mana adik punya? Ha, balik ke adik dia bang. Ada ikan tadi. Miss call kan. Miss call tapi tak lekat. Lekat ke? Lekat. Okay, dah try jigging hari ni ya. Dia makan tak? Makan sudah. Okay, jatuh dah salo. Cek 2-3 kali. Tunggu jatuh balik. Ha, balik apa pula? Ha, balik sini ada ikan. Mau panas sikit lah. Mana? Balik je mana-mana ikut suka hang. Alah mak. Boleh lah. Pegang. Umpan habis. Okay, cara baik. Hilang. Atas hilang tu. Oh lama. Lagi. Angkat tinggi dekat batu, angkat tinggi. Ada tu. Habis. Dia umpan lain. Betul. Cuba lagi. Saya. Oi, saya caru. Ya. Jig berhasil. Okey, jig berhasil. Ikan apa ni? Caru ke itu minum? Caru kan. Cara nak. Ha. Oh, okey. Cencaru. Ya, saya dah rimas. Acak yang dapat. Cencaru. Bawa umpan tu sinilah Acak. Air pun kat sini dah. Happy kat sini jom. Okay, akhirnya geng dapat cencaru. Kat sana cari ikan kat sana. Ikan kat sana. Saya dah Bawa tengok bawah. Situ ikan. Yang tu ambil. Boleh lah ni kita box kita. Boleh lah tu. Apa kan tu? Ikut. Saya dah jadi gaban. Ya. Meh, bo. Saya dah jadi gaban ya. Oi. Wah. Tadi ikan tu ambil. Ikan yang panjang tu. Ingat je gaban-gaban tu apa Ikan banang. Gaban bukan ngerayu. Tu apa soto? Letak je. Awak. Kena bubuh umpan pula. Apa panjang sangat ni? Berkilau tu. Panjang sangat umpannya.
Nanti dia makan yang panjang tu. Yang acak dia tak makan pun. Kepala ikan di dalam dasar laut. Tak apalah, panjang pun panjang lah. Okey. Baby, Okey dah. baby tu nak tahu. Hai, Bali. Gaban tu siapa? Gaban tu. Pegang. Nak. Gaban tu aku. Dia tu. Wah! Gaban. Nah sini, acak sini. Tak tahu ingat ni. Jom ayah nak patah balik pergi pot kita tadi. Macam gaban. Jom acak. Pot bawah pokok tadi. Jom kita balik pot kita. Tali ikan ini. Ha, Tali ikan. ada sekok je tadi. Sama je sana. Kita tunggu siakap. Ada loceng bunyi. Yang ni tadi. Oh, penat. Dia stop pula. Okey. Dia gurau-gurau lagi. Makan. Macam nak makan je. Biar dulu lah. Okey, ada makan. Tu ada geduk tu. Dia masih bergurau-gurau lagi. Tengok rumput tadi. Tak ada air tu. Dah. Dia tak ada. Masih gurau-gurau lagi. Makan. Alah. Makan. Jaga tali lah, tengok tali lah. Makan. Pergi depan. Macam apa? Caru. Cencaru geng. Balik terus dapat. Oh, hebat. Walau weh. Boleh tengok sini. Ya, je. Right. Side mana? Oh, tak apa. Caru lagi. Ya. Side caru. Ni dia. Navy. Okey. Caru geng. Pot caru. Baik. Air baik lah. Aduh. Caru ada duri. Sayang. Sayang. Terlepas apa ikan tadi? Ikan dah tadi. Terlepas apa? Tali tu. Tali berbelit. Terlepas. Sebab ikan dah tadi. Aduh, terlepas. Sayang geng. Tali berbelit. Ikan dah strike lah tadi. Baik. Kita try lang. Kita nak pergi mana? Dia ada. Makan balik lagi. Jom makan balik. Kau ni balik ni tengok tali ayah. Dah acak dah bawah dah. Tak terlepas dah. Acak dah terlepas dah. Kita nak balik mana? Strike ni. Strike. Strike pelampung. Strike tali pelampung. Tu dah berat. Okay, ni je geng hasil kami hari ni. Ikan apa? Ikan cencaru je. Okay, itu je geng hasil. Hari ni kita strike saru lah. Okay, ikan lain tak ada lagi. Okay, ni kali pertama lah kami main pot ni lah. Ikan menarik jugalah ikan cencaru. Tadi ada nampak ikan tanda timbul kan. Kecil lah. Maksudnya ada spesies-spesies lain pun ada ni. Cuma mungkin kita tak biasa lagi tempat ni kan. Tapi hari ni dia tak nak makan. Lepas tu tengok pot-pot pun macam ada MJ ke apa ada ni. Cuba tengok tu ada kayu-kayu kan. MJ siakap mesti ada. Ataupun kalau duk tengok selalu ada orang duk up. Dia macam siakap ni macam malam lah pot ni kan. Macam malam. Okay, tapi saya main santai-santai je dengan anak-anak ni. Tadi cari barang-barang apa tu, pukat kan, barang pukat. Kedai semua tutup. Ayat Ahad kedai tutup. Jadi tujuan utama tu tak jumpa barang pukat. Pukat tu untuk adalah isi saya dia nak buat. Ada kerja sikit. Ada program lah dia nak buat kan. Jadi kami cari barang pukat tak ada. Jadi lepas habis cari barang pukat tu terus mancing.
Okay, program kedua lah ni mancing. Ada ni AP tak dapat kan. Kashpi tak dapat. Okay, Aish dapat. Cap pun dapat. Saya pun dapat. Caru saja. Ni dia geng. Okay, menarik juga ni duduk lagi tadi. Tu nak duduk lagi. Baru dapat tadi. Okay, boleh lah. Kita nak santai-santai je kan. Kalau ada strike ikan besar tu, alhamdulillah. Tak ada pun, alhamdulillah juga. Main tenang-tenang pegang fikiran. Okay. Tengok tu, tengok pelampung, ayak tenang kan sini. View memang cantik lah view. View cun lah tu, nampak burung-burung terbang kan. Tenang lah buat ni. Apa nama ni Ais sebab ni? Sungai Barut. Sungai Batu. Sungai Batu apa? Sungai Batu kan? Sungai Batu ke apa tak? Port Batu. Tempat-tempat apa, tengok geng-geng IB pun ada rancang kat sini juga. Dia nak pergi Pulau Talang kan. Area sini lah. Tapi kira jalan ni rare juga, jauh juga tadi dalam dekat 10 minit. Betul lah, dekat hampir 10 minit. Lebih kurang jalan yang berbatu-batu kan. Off-road lah, off-road. Okay, saya pun cuba try tengok lah. Ada jumpa, tak jumpa, patah balik. Alhamdulillah kami jumpa. Boleh lah kami lain-lain kan. InsyaAllah lain kali lah kita repeat lagi. Kalau kita ada masa, kita repeat lagi insyaAllah. Ya. Tanjung Batu. Udang hidup kami tak bawa ni. Kami ada umpan-umpan mati je. Sebab kita pun first time kan. Okay, tapi nampak gaya macam ada tengok tu, duduk kejap ikan tu. Ada monster lah. Kejap ikan tepi-tepi kan. Mungkin tak ada rezeki lagi. Itu pun kalau udang cantik kat tu kan. Duk berenang-berenang Lampung tu. Tapi saya bubuh umpan ikan lah tu. Kalau ada rezeki nak sambak 7-8 kilo, alhamdulillah. Tapi tu duk lompat-lompat tu, duk timbul-timbul tu boiling ikan cencaru ni. Boiling ikan cencaru. Cencaru ada. Main jigging pun ada jigging 15 gram. Tapi saya bubuh sikit lah apa ni, sesungut sotong kan. Sesungut sotong lagi laju sikit. Dah penat. Saya rasa kosong pun makan ni. Cencaru dia memang makan petang-petang. Penat dah. Tak ada hancur lah. Okay, jom balik. Nak mati kita balik. Kita balik lah ya. 5 minit lagi kita balik. Okay, itu je geng. Itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa Subscribe. jangan lupa apa? Subscribe. Happy? Senyum lah sikit. Haji kumpau. Kumpau. Kumpau dia sedih geng. Kumpau. Tak apalah, adat mancing tu Happy ya. Ada hari ada makan, tak ada hari tak makan kan. Okay, tak apa, kita teruskan lagi. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Jiwa kena kental, hujan ribut taufan, ombak bergelombang. Aku tidak goyang, aku tidak takut, tidak kalut, tidak semput. Mengai, Okay, bye. mengai, mengai warriors. Hai, tak bye-bye. Jambatan Kelong menebing, mancing atas bot buat ID. Semua layan mancing sampai lunyai. Kumpau, 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 kita tidak terima tapau, tapau, tapau. Itu kita mau. Sentapan danas yang ku cari pasti dapat satu hari. Kata diri ikan dero, ikan kerapu, ikan jenahat. Tak kisah janji ikan naik, pasti bawa balik. Satu kali sentap, pap, pap, pap. Mancing strike, mengai strike, sentap strike. Ya, itu dia Gorgon, Gorgon, Gorgon. Besar mas yang kita dapat. Yeah, yeah.